Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider tu subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Baru je beberapa minggu lepas, satu berita tentang penemuan sisa manusia yang didakwa 9 orang student berdekatan di bandar Oaxaca, Mexico. Oh, memang ngeri guys. Diorang ditemui dalam keadaan tak lengkap kot. Apa yang berlaku adalah student tu sebenarnya nak pergi bercuti, tetapi tak bernasib baik bila diorang telah diculik oleh pihak kartel tempatan. Walaupun siasatan telah dijalankan, so far polis masih lagi tak mendedahkan siapa dalang di sebalik apa yang terjadi ni. Sebenarnya kalau korang nak tahulah, bukan 9 orang je yang menjadi mangsa kekejaman kartel. Pada tahun lepas saja seramai 30,000 orang telah dilaporkan dibunuh di serata Mexico. Dan 30,000 tu hanya anggaran kasar je weh. Bukan data yang betul-betul tepat. So disebabkan siasatan masih lagi berlangsung dan pihak berkuasa pun masih main tarik tali, Abang Boy tak boleh nak cover kes ni secara menyeluruh pun. Walaupun dah ramai orang duk request. Tak best lah Abang Boy cover kes 5-6 minit je. Betul tak? Instead, Abang Boy akan cover satu lagi kes yang menggemparkan Mexico yang terjadi pada tahun 2015. Bukan setakat 9 orang je guys. 43 orang pelajar hilang macam tu je. Sampai ke hari ni, sebahagian besar daripada keluarga mangsa tak tahu pun anak-anak diorang ada dekat mana. Sama ada hidup ke mati ke, tak ada siapa yang tahu. Semuanya bermula pada 22 hari bulan Ogos 2022. Dua orang lelaki yang tak dikenali menaiki motosikal telah menembak seorang lelaki pada siang hari. Mangsa bernama Fredit Roman. Dan sebenarnya dia bekerja sebagai wartawan. Fredit adalah di antara 15 orang wartawan yang dibunuh dengan kejam di sekitar bandar Mexico pada tahun 2022. Benda-benda macam ni memang biasa sangat terjadi dekat Mexico. Nyawa seorang manusia hanya berharga $100 je geng. Itulah harga pasaran untuk seorang pembunuh upahan. Mexico tersenarai di antara negara yang paling tak selamat dikunjungi, termasuklah kepada wartawan, baik wartawan daripada luar ataupun wartawan daripada dalam negara. Pada 1 Julai pula, 50 hari sebelum kematian Fredit Ramon, anak lelakinya pula yang bernama Vladimir telah ditamatkan nyawanya dengan cara yang lebih kurang sama. Ramai yang membuat spekulasi yang kematian anak beranak ni sebenarnya ada kaitan. Sebenarnya lah kan, beberapa jam sebelum Fredit ni mati, akhbar tempatan telah publish satu artikel yang sangat-sangat kontroversi. Fredit lah penulis artikel tu. Fredit ni memang kerja dia fokus untuk korek benda-benda kontroversi tentang kerajaan, rasuah lah, ahli politik tak jujur lah. Dan dekat dalam artikel yang terbaru Fredit ni, dia telah mendedahkan satu story tentang badan penyiasatan yang dipanggil Ayotzinapa Truth Commission. Badan tu telah dilantik oleh kerajaan negeri untuk menyiasat tentang kehilangan seramai 43 orang student di bandar Guerrero, Mexico. Penculikan ni lebih dikenali sebagai Iguala Mass Kidnappings. Apa yang berlaku pada hari itu adalah pada 26 September 2014, seramai lebih 100 orang pelajar daripada Ayotzinapa Rural Teachers College di Guerrero, Mexico travel ke Iguala untuk sesi tunjuk perasaan untuk membantah pilihan raya yang diorang rasakan tak adil. Datuk Bandar di Guerrero yang bernama Jose Velasquez memang dikenali sebagai seorang yang korup, dan pada masa tu sesi dia dah tamat dah. Calon untuk menggantikan Datuk Bandar tu adalah tak lain tak bukan bini Datuk Bandar tu sendiri, iaitu Maria Pineda Velasquez. Korang bayangkanlah, dia punya kotor tu sampaikan semua calon lain tarik diri last minute. So dia seorang je yang bertanding. Baik punya. So student ni semua nak buat satu perarakan tunjuk perasaan di hadapan Dewan Kerajaan untuk mengganggu satu meeting yang dianjurkan oleh bini Datuk Bandar ni. Hari sebelumnya pula, dorang tunjuk perasaan di hadapan pejabat kerajaan di Guerrero. Kolej ni memang dikenali sebagai pejuang ketidakadilan di Mexico. Apa je yang dorang rasa salah, dorang memang tak segan silu turun di jalanan untuk membantah. Cuma masalahnya di sini adalah cara diorang tu memang macam gerila guys. Kalau diorang nak travel ke mana-mana, diorang hijack je bas-bas tempatan dan memaksa pemandu bas tu ikut cakap diorang. Kalau tak, diorang belasah. Tak kisahlah pada masa tu ada passenger ke tak ada ke, diorang angkut sekali. Lepas settle tunjuk perasaan, diorang lepaskan pemandu bas tu. Macam tu punya drastik guys. Ada yang mengaitkan pelajar kolej tu dengan parti pembangkang pada masa tu. Polis sebenarnya dah hidu dah tindakan student ni. So diorang letakkan beberapa roadblock di sepanjang jalan menuju ke Iguala. Disebabkan tak ada pilihan lain, diorang terpaksa menggunakan jalan rebus raya yang tak ramai digunakan orang, iaitu Highway 51. Diorang bergerak daripada stesen bas Iguala pada lebih kurang pukul 9 malam.
Elok je diorang baru nak masuk highway tu, diorang telah ditahan oleh beberapa kereta peronda. Tak cakap banyak geng, polis terus melepaskan beberapa das tembakan. Oh gila kau, tak ada warning, tak ada suruh bas tu berhenti ke apa ke, terus tembak je. Menurut seorang saksi, kejadian ni dah macam dalam movie dah. Aksi kejar mengejar geng. Dia pun tak percaya apa yang berlaku dekat depan mata dia ni. Dikatakan pada masa ni 2 pelajar maut terkena tembakan rambang. Bila dah sampai dekat satu simpang, kereta peronda dah siap halang jalan tu tau. Bas-bas tu semua dah tak ada tempat nak pergi dah. Pada masa ni lah, salah seorang daripada polis ni mengarahkan untuk semua student turun daripada bas. Dan si student ni pula pandai. Dia pergi lawannya diorang. Dia pergi balingnya botol air, baling batu dekat polis. Diorang demand untuk dilepaskan disebabkan diorang tak buat apa-apa salah pun. Penyudahnya, bas yang paling depan terus sodok kereta polis yang duk halang jalan tu. Dan dikatakan salah seorang daripada anggota polis telah cedera. So bas tu telah berjaya melepaskan diri. Tetapi tak lama geng, ada satu lagi roadblock dekat jalan depan. Kali ni bukan polis je yang ada siap ada blok pembagi jalan yang besar tu sekali kot. Disebabkan tak ada pilihan lain, student memilih untuk give up. Nampak macam polis ni tak nak bagi muka langsung. So sorang-sorang turun daripada bas. Niat dorang adalah untuk meminta jasa baik polis membenarkan dorang berlalu tanpa ada masalah. Memang tak lah geng. Time-time tu juga polis melepaskan tembakan ke arah student ni semua. Lintang pokang lagi. Ada yang menyorok di balik bas. Ada juga yang terjun daripada tingkap dan lari ke hutan di sebelah highway tu. Memang chaos gila pada masa ni. Mana yang tak sempat melarikan diri tu memang kena henjut dekat situ juga. Dan polis pun tak kira sama ada student ni bersenjata atau tak. Even pemandu bas pun tak selamat geng. Disebabkan ini, 2 orang lagi student telah kehilangan nyawa mereka. Diorang bukan tembak dekat bas student ni sahaja tau. Siapa saja yang masuk highway 51 pada masa tu akan dianggap sebagai suspek. 1 bas penumpang dan 2 teksi telah jadikan mangsa kekejaman ni. Lebih kurang 7 orang awam tercedera akibat tindakan bodoh polis. Menurut saksi, kejadian ni berlaku pada lebih kurang pukul 9.30 malam dan berakhir pada awal pagi. Ada yang mengatakan polis siap cari ikut student-student yang lari kat dalam hutan tu. Tak ada siapa pun yang faham apa yang terjadi ni. Kenapa polis dah macam hilang akal ni? Berani buat semua benda ni di hadapan saksi yang boleh kaitkan orang. Dan lagi satu persoalan adalah ada satu pekalan askar yang terletak 500 meter je daripada tempat kejadian. Kenapa diorang tak masuk campur melindungi student ni semua? Kalau korang nak tahulah, askar dengan polis ni sangat-sangat lain. Askar Mexico bukan hanya bertanggungjawab menjaga keselamatan negara daripada pengaruh luar je. Diorang selalu dikerah untuk melawan kartel. Sebab polis sana memang tak boleh pakai. Kebanyakan polis memang dapat gaji daripada kartel-kartel ni. Bekerja dengan kartel pun ada tau. So dalam kes ni agak pelik lah bila askar tak nak masuk campur. Pada hari esoknya barulah diorang tahu betapa chaosnya kejadian tu. 6 mayat telah ditemui. Salah seorang mayat ditemui dalam keadaan yang betul-betul kejam. Abang Boy tak perlu describe lah macam mana dia punya teruk tu. Abang Boy bagi tahu satu je. Muka kena siat geng. Terdapat tanda-tanda sesaan yang melampau. Menurut saksi kejadian, diorang melihat polis mengumpulkan student-student yang masih hidup dan membawa mereka ke balai polis di Iguala. Dan daripada situ pula, polis transfer budak-budak ni ke balai polis Cocula. Dan last sekali, budak-budak ni dikatakan allegedly diserahkan kepada kartel yang bertempat di Pueblo Viejo. Bila berita ni dah tersebar, badan kolej menuduh polis yang menahan student tu tanpa alasan kukuh. Tetapi polis pula cakap diorang tak ada pun menahan student apa semua. Tak ada dalam rekod polis pun. Memang polis menafikan sekeras-kerasnya yang diorang bertanggungjawab tentang kejadian pada malam budak-budak tu hilang. Menurut beberapa laporan media, polis telah serahkan student-student tu kepada United Warriors. Diorang ni adalah geng samsing tempatan yang mempunyai pertalian dengan organisasi jenayah yang bernama Los Rojos. Media juga melaporkannya askar pun ada kaitan juga dengan benda ni. Diorang hanya datang pada esok harinya selepas semuanya dah selesai. Tapi yang peliknya, student yang masih hidup telah ditahan macam diorang pula yang buat salah. Salah seorang daripada student ni mengalami kecederaan tembakan di perut dan sangat-sangat memerlukan rawatan. Askar ni buat tak reti je geng. Siap kena soal siasat lagi. Selepas beberapa jam, dah tinggal hujung-hujung nyawa dah, barulah askar dibawa mangsa ke hospital. Itu pun bukannya dibawa kenderaan tau. Diorang suruh mangsa berjalan sendiri sementara diorang escort. Diorang cakap hospital dekat je, tak payah bazir minyak. Hei, gila betul. Bukan setakat student je kena angkut. Bas penumpang yang tak ada kena-mengena pun kena kutip tau. Pada masa tu, diorang telah menerima rawatan dekat hospital tempatan. Askar terus datang ke hospital dan kutip semuanya atas tuduhan mengganggu ketenteraman rakyat. Menurut mereka yang disoal siasat, askar memanggil diorang ni sebagai budak-budak nakal. Dan apa yang terjadi kepada diorang ni memang dah sampai masanya. Diorang cakap rakyat sekeliling dah fed up dah dengan tunjuk perasaan sana sini. So sekarang ni persoalan yang tinggal adalah apa yang terjadi kepada student yang telah kena kidnap tu.
Dilaporkan seramai 43 student telah diangkut pada malam tu dan diserahkan kepada kartel. Selepas daripada ni, hanya spekulasi je. Sebab apa geng? Tak ada siapa pun tahu pasal nasib budak-budak tu. Menurut satu spekulasi, Ketua United Warriors mengarahkan untuk membawa student tu semua ke tapak pembuangan sampah di pinggir bandar Iguala. Satu lubang besar telah dikorek dan semua mayat student tu telah dibuang ke dalam. Tak cukup dengan tu geng, dorang bakar pula sampai tak tinggal satu sisa apa pun. Tulang temulang telah dikutip dan diketuk sampai jadi debu dan dibuang ke sungai berdekatan. Basically langsung tak ada sisa bukti yang tertinggal. Satu perbualan mesej di antara Ketua United Warriors dengan orang kadannya memberi arahan untuk tidak meninggalkan apa-apa sisa bahan bukti yang boleh kaitkan diorang dengan kejadian ni. 3 orang yang bertanggungjawab menamatkan nyawa student ni semua adalah orang-orang kuat di dalam United Warriors, iaitu Patricio Landa, Jonathan Osario Gomez dan Agustin Gracia Reyes. Setelah membuat tangkapan, Patricio sendiri telah mengaku yang dia telah menamatkan sekurang-kurangnya 4 orang student pada malam tu. Tetapi bagi pihak mak ayah student ni pula, diorang percaya student-student ni semua masih hidup tau dan dijadikan mangsa untuk peras ugut. Diorang claim orang yang pihak berkuasa tangkap tu hanya level bawahan je, sekadar kambing hitam untuk cepat-cepat tutup kes. So disebabkan inilah pihak berkuasa telah mempergiatkan usaha mencari mangsa. Diorang telah menemukan beberapa tapak perkebumian haram di sekitar Bandar Guerrero. Memang banyak gila guys, mangsa-mangsa kartel ditemui ditanam di situ. Tetapi pihak kerajaan memberi alasan disebabkan mangsa dah lama mereput, diorang tak boleh menjalankan pengecaman DNA. Sampailah satu masa, satu badan pihak ketiga telah menawarkan diri untuk mengenal pasti mangsa, iaitu pakar forensik daripada University of Innsbruck di Austria. Sampai ke hari ini, hanya 3 orang mangsa je yang berjaya dikenal pasti. Selebihnya masih blur. Kes kidnapping kali ini telah menerima perhatian daripada penduduk satu dunia. Bukan hanya di Mexico je. Boleh dikatakan satu Mexico turun membawa spanduk dalam demonstrasi aman di pejabat kerajaan. Ini bukan lagi soal pasal ahli politik yang korup dah. Tak guys, benda ni terang-terang telah mengaitkan hubungan kerajaan dengan pihak kartel, termasuklah polis dan juga askar. Seramai 280 polis tempatan telah disoal siasat. 22 di antaranya telah ditahan atas tuduhan menggunakan kekerasan ke atas rakyat dan kesemuanya telah didapati bersalah di bawah tuduhan pembunuhan terancang. Beberapa ahli United Warriors telah berjaya dibekas dan dalam satu sesi soal siasat, salah seorang daripada ahli kartel ni telah mendedahkan satu benda yang mengejutkan. Kesemua ni berlaku atas arahan bini kepada Datuk Bandar Guerrero. Sebenarnya bini Datuk Bandar ni pun bukan biasa-biasa kan, bukan kaling-kaling punya orang. Dia adalah sebenarnya adik kepada ketua satu lagi cabang kartel yang bernama Beltran Leyva Kartel. Menurut penyiasatan yang dilakukan oleh kerajaan persekutuan, apa yang terjadi adalah Datuk Bandar telah mengarahkan polis untuk menahan student-student tu semua daripada mengganggu isterinya memberi ucapan. Kemudian isterinya lah yang mengarahkan polis menyerahkan student-student tu kepada pihak kartel. Tetapi kan, sebelum penyiasatan ni selesai, Datuk Bandar dengan bini dia dah belah dulu dah. Ada orang dalam bagi tahu pasal benda ni. Tak tahulah diorang pergi mana pada masa tu. Badan siasatan menjumpai rekod di mana Ketua Polis Guerrero telah menerima suapan sebanyak $45,000 setiap bulan daripada kartel. Itu dekat level atas je. Dekat bawah-bawah entah berapa lah yang diorang dapat. Tapi bila kita cakap pasal mangsa pun, diorang pun bukan clean juga guys. Macam Abang Boy cakap awal-awal tadi lah, cara diorang tunjuk perasaan tu bukan normal. Selalunya akan berakhir dengan huru-hara. Sebagai contoh, 13 Oktober 2014, beberapa hari sebelum diorang hilang, pelajar universiti ni dikatakan bertanggungjawab dalam kemusnahan bangunan di sekitar Bandar Guerrero. Pada 20 Oktober pula, diorang bakar bangunan kerajaan guys. Selalunya tunjuk perasaan akan dimulakan secara aman. Tetapi kalau diorang ni masuk, memang jadi riot lah. Mesti bergaduh dengan polis tempatan. Kalau bangunan kerajaan tak dipecah masuk, mesti bangunan tu terbakar. Memang ready ke gila kot diorang ni. Diorang sanggup buat apa saja asalkan diorang dapat apa yang diorang nak. Termasuklah hijack bas untuk pergi ke tapak tunjuk perasaan. Rakyat pada masa tu dah fed up dengan kerajaan negeri dah. Diorang macam lambat-lambatkan siasatan. Ada je alasan yang diorang bagi. Tetapi pada 20 November 2014, satu tunjuk perasaan besar-besaran telah berlaku di hadapan bangunan kerajaan yang diketuai oleh keluarga 43 mangsa yang terlibat. Mula-mula tu semua okey lagi, tetapi lama kelamaan benda dah tak boleh kawal. Bayangkanlah, yang hadir pada hari tu 50,000 orang geng. Sekelip mata je, demonstrasi aman telah bertukar menjadi ganas. Beberapa penunjuk perasaan telah dilaporkan membaling batu dan molotov koktail kepada polis. Disebabkan keadaan dah terdesak,
pihak berkuasa terpaksa menggunakan gas pemedis mata dan juga pancuran air untuk mengawal keadaan. Bukan dekat Mexico je tunjuk perasaan. Dekat Texas, dekat Venezuela, even dekat kota-kota besar di Eropah pun ada kan. London, Paris dan Vienna. Semuanya berakhir bila Datuk Bandar dan isterinya telah berjaya dikesan dan dikutip oleh unit tindakan khas di Bandar Mexico pada penghujung bulan November. Bersama yang ditahan adalah pembantu kepada isteri Datuk Bandar atas tuduhan bersubahat. Tetapi seperti biasalah, dorang kena tahan sekejap je. Dorang telah dilepaskan dengan ikat jamin. Itu okey lagi tau. Nak lagi pelik, pada pembicaraan yang berlangsung pada bulan September 2022, Datuk Bandar dan isterinya telah digugurkan daripada pertuduhan penculikan beramai-ramai. Pelik kan? Alasan pihak berkuasa adalah tak cukup bahan bukti. Semua ahli katil yang telah dikutip telah didapati bersalah atas tuduhan penculikan dan juga jenayah terancang dan dihukum penjara selama 20 tahun. Ketua Polis dan penolong Ketua Polis cawangan Iguala pula telah dipenjarakan selama 15 tahun atas tuduhan bersubahat dengan jenayah terancang. Bukan polis je kena geng. Seorang kapten tentera yang bernama Jose Crespo telah didapati bersalah bersubahat dengan jenayah terancang. Terdapat bukti yang dia menerima suapan daripada ahli katil. Sama jugalah dengan seorang jeneral askar yang bernama Jose Rodriguez Perez atas dakwaan mempunyai kaitan dengan penculikan 43 pelajar universiti itu. Bukan tu je kena geng. Ramai lagi. Serius, ini adalah paling ramai ditahan dalam sejarah Mexico yang berkaitan dengan katil. Seramai 111 orang telah berjaya ditahan dan disabitkan dengan kesalahan. Bila dah kena tangkap tu, biasalah masing-masing menuding jari kepada yang lain. Last-last semua kantoi. Ingatkan benda tu habis kat situ ke? Tak sama sekali geng. Seorang wartawan yang bernama Pablo melaporkan dia ada bukti yang pihak tentera pun terlibat dengan penculikan ni. Tetapi sebelum dia berjaya mendedahkan, dia telah dibunuh pada 2 Ogos 2022 di hadapan rumahnya. Ada juga beberapa spekulasi yang mengatakan apa yang berlaku ni hanyalah salah faham. Pihak katil ingatkan student-student ni semua adalah ahli katil yang lain. Cuba untuk mengambil alih kawasan diorang. Sebab itu diorang terpaksa bertindak. Ada juga yang cakap student ni tak nak bayar wang perlindungan pula kepada ahli katil. Dan ada juga klaim di mana 2 di antara bas yang digunakan oleh student-student ni sebenarnya tengah selundup bahan terlarang. So pendek cerita, benda ni tak melibatkan Datuk Bandar dan isteri dia langsung. Kata diorang lah. Tetapi satu badan international telah dibentuk untuk menyiasat dakwaan-dakwaan ni. Diorang cakap benda ni sangat-sangat mustahil. Tak pernah lagi diorang dengar katil ni perasugut student. Sebab diorang tahu studentnya bukannya ada duit pun. Setakat nak pau RM50 tu apa aca weh. Tak berbaloi diorang nak pau student. Tetapi dakwaan pasal bahan terlarang tu mungkin ada betulnya. Kak Abang Boy cakap student ni memang suka hijack bas orang awam. Dan salah satu cara untuk transport bahan terlarang ni supaya polis tak kesan adalah dengan menggunakan pengangkutan awam. So apa yang berlaku pada malam tu adalah pihak polis, tentera dan juga askar bekerjasama dengan katil untuk merampas bahan-bahan terlarang tu. Diorang terpaksa menghabiskan nyawa pelajar tu disebabkan diorang tak nak ada saksi. But of course benda tu hanya spekulasi je lah. Tak ada bukti-bukti kukuh yang ditemui untuk menyokong benda tu. Tetapi apa yang pasti adalah terdapat bukti di mana kerajaan pusat, polis tempatan dan askar bekerjasama dengan pihak katil dalam kejadian ni. Even bertahun selepas kejadian ni pun, diorang sedaya upaya cuba untuk menghalang pendedahan hubungan diorang. Bayangkanlah, bukan seorang wartawan je mati geng. Pada tahun 2022 saja seramai 15 orang wartawan telah dibunuh. Sesiapa pun tak selamat weh. Masing-masing nak jaga periuk nasi sendiri. Tak kisahlah ahli politik ke, ketua polis ke, askar ataupun katil tu sendiri. Dan dalam pada masa yang sama, katil boleh membunuh sesiapa saja tanpa ada orang halang. Tak mengejutkanlah bila Mexico telah disenarai sebagai negara keempat paling tak selamat di dunia. Tempat pertama adalah Colombia, kedua adalah Kongo dan ketiga adalah Myanmar. Dekat negara-negara ni, jenayah berleluasa kan, dan nilai manusia lebih murah daripada harga sebuku roti. Penculikan tu memang berada dekat mana-mana sajalah. Benda biasa sangat. Mangsa akan digunakan untuk prasugut dan bila penculik dah dapat duit, diorang tak pulangkan mangsa balik guys. Sama ada diorang bunuh ataupun diorang jual. Kalau perempuan tu confirm diorang jual lah lepas diorang pakai. Sampai ke hari ni, nasib 43 orang student tu masih lagi tak diketahui. Mana kubur diorang pun tak ada siapa yang tahu. Dan yang paling sakit hati adalah Datuk Bandar dan juga isteri dia telah berpindah dan tinggal di Texas sekarang ni. Diorang hidup mewah guys, tanpa menerima apa-apa balasan pun. Serius tu, realiti kehidupan memang tak adil. So seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang. Korang nak tak pergi Mexico? Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy dan selamat berpuasa. Assalamualaikum.